ada janji apa dengan saya ni? Ha? Biasa saya je. tunggu dah lama dah. Masya Allah ini. Macam mana awak buat dekat saya? Saya tunggu dah lama. Ketam ni mana ketam? Awak macam Ya. ni tak jawab mudah macam tu je. Alah, biasalah. Yang mana... Awak nampak ni? Kan kena kan ni? Tak, maaf saya. Oh, sekali dia keluarkan watak dia betul-betul. Mana ni? Tak apa. Nanti kita akan jamu Kak Lela dengan kita punya ketam. Okey Kak Lela. Baik Kak Lela. Terima kasih. Boleh saya berokey gurau. Ni akak lobster mari. Tengok. Akak lobster. Baik Kak Lela. Tak apalah. Dia kata in character. Saya banyak kali nak jadi pelakon tak dapat. Tak boleh. Pasal dia kata awak tak layak. Awak layak masak-masak jual ketam sudah. Dia cakap macam Yang itu. terbaik. Itu yang terbaik. Tapi Kak Lela total berlakon dah berapa lama dah? Ui, lama dah. Ada 30 tahun. Dia muda kan? Oh ya, dari muda. Tapi sekarang saya rasa Kak Lela umur dalam 41, 42 ada. Bayar kita ada Ada ibu bayar kita Mana nak sebaya? Dekat sebaya. Salah. Kak Lela tahu ni anak saya. Ni. Ini anak saya ni. Itulah dia. Anak lobster ni dah sulung. Dia dah tolong saya jaga kedai. Bagus. Kak Lela nasihatkan dia sikit Kak Lela. Nasihatkan dia sikit. Nasihat. Nasihat satu je. Ke mana pun awak pergi, walaupun ayah tak ada dekat dengan awak ke apa ke, awak pergi sendiri ke apa benda, nama dia tetap ada kat belakang nama awak. Ya, kena jaga nama baik. Nampak tu. Nasihat orang lama. Kena jaga. InsyaAllah. Amin. Baik Kak Lela, terima kasih Kak Lela ni cukup sporting, masya-Allah. Ini pelakon legend 30 tahun Ya. Ni daripada kita tengok Kak Lela ni daripada muda sampai sekarang. 1990. Oh, saya belum habis sekolah lagi 1990. 9 habis sekolah. Saya habis sekolah tahun 99. Oh. Sampai sekarang masih berlakon. Ni ada program masih boleh berada dalam industri sampai sekarang ni. Mental tu pun bukan satu yang mudah kan? Betul. sebab sekarang apa tu pelapis ramai. Tapi macam Kak Lela ni dah kira macam relevan lah. Dia macam tak lapuk di hujan. Apa tu? Tak lapuk di hujan. Tak lekan di panas. Ya, itu dia pelakon legend kita. Terima kasih Kak Lela sudi datang ke sini Terima kasih. Okey, jumpa lagi. Tolong komen kalau korang sayang Kak Lela. Terima kasih Kak. Baik.